Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Ustazah Mahmudullah Ibni Abdullah selaku haram Tasarruf daripada SMPA Naim Limbanat yang mana dia merupakan dalam masyarakat untuk menengah rendah dan adalah dia adalah yang membuat dia modul bahasa Arab. Banyak kita tengok tadi TikTok dia bahasa Ustazah. Jadi alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini dia dengan izin dari Fahnya kita dapat buat majlis dia panggil kan Tahmidul Rahman yang mana sempena dengan Dia Arabiah sekolah kita sepanjang bulan Julai. Okey, kita ucapkan berbanyak terima kasih atas kesudian Ustazah dan juga timnya sudi untuk hadir jemputan kita untuk sekolah kita pada tahun ini, bulan ini. Dan insyaAllah program ni kita akan teruskan pada tahun-tahun yang akan datang. Dan mudah-mudahan lapis-lapis yang diajar oleh Ustazah ni 10 orang ya, 10 orang yang akan guide adik-adik pada tahun hadapan insyaAllah ya. Dan tak lupa juga kepada guru-guru kita yang bertemu untuk berjayakan program ini yang sentiasa bersama kita daripada pagi sampai akhir ini. Sebenarnya saya pun lorak tak ada sekali dengan apa dia. Sebab ada tembul dengan ada rakyat. Jadi boleh tengok mata-mata. Itu juga saya ucapkan saya nak mohon maafkanlah kerana tak dapatlah bersama sepanjang masa dengan Ustazah. Dan kami mengucapkan jutaan terima kasih di atas banyak perisian sepanjang bermula 8.30 sampai pukul 1 dia. Kira 4 jam lah dia. Jadi lebih masa kepada dekat-dekat 5 jam. Jadi kita gunakanlah ilmu-ilmu yang kita dapat daripada program ni, kita bawa lah guna dalam kelas-kelas kita. Masa pembelajaran bahasa Arab dah. Sebab kita ni kalau Arab ni banyak bahasa Arab bukan sekadar subjek bahasa Arab je kan. Nahwu, saraf, mutola'ah, ta'bir, semuanya berkait dengan bahasa Arab lah. Kalau kita mahir rati bahasa Arab, pak madah berkenaan dengan bahasa Arab saja.